Rahsia student untuk ada simpanan sekitar RM20,000 selepas habis belajar. Yang pertama, tuan-puan kena buka dulu akaun emas Public Gold. Dah buka, tuan-puan kena konsisten untuk simpan RM1 selama satu semester. Nampak macam susah, tapi saya yakin anak muda zaman sekarang sangat-sangat bijak. Rata-rata daripada mereka suka buat kerja part time. Grab food lah, food panda lah, jual bisnes lah. Betul tak tuan-puan? Jadi kalau tuan-puan ada duit lebihan, tuan-puan simpan sahaja. Kat segala kemahuan yang tak diperlukan, kita fokus tambah dahulu simpanan. Kalau tak ada bajet besar, jangan risau. Tuan-puan boleh menabung serendah RM100 dekat dalam akaun emas Gap ni. Maka tuan-puan kumpul sahaja sampailah cukup RM8. RM8 bersamaan tuan-puan dah berjaya kumpul sepanjang 4 tahun. Nanti lepas 4 tahun, tuan-puan akan terkejut tuan-puan berjaya adakan simpanan sekitar RM8 yang berharga lebih daripada RM20,000. Emas ni secara purata dia naik 10% untuk 1 tahun. Jadi tuan-puan, apa tunggu lagi? That's why kita kena mulakan tabungan yang pertama pada hari ini. Bagi anak muda yang tekad nak adakan simpanan RM20,000 sebelum habis belajar, maka inilah masanya. Boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.